Hai semua, welcome back to our YouTube channel Putra and Risma. Uncle, Auntie. Oh, Didi? Mana Didi? No record. No. No. Bye-bye. Nenek. Yalah. Tak. Dia takut naik ni, guys. Dia benda takut kau pun. Dia dah betul benda dia takut. Adik dia. So, sekarang kita nak pergi beli bahan dapur. Beli bahan masak bersama Mama Dan tukang bayar. hari ni Putra bayar. Nak ni satu? Limau lemon. Nak kiwi. Kiwi bagus untuk perempuan, guys. Anggur. Kita nak cari bahan untuk sahur dengan berbuka. Let's go. Awak nak saya masak apa sahur ni? Tam. Ketam lah. Kita tengok something. Kita tengok barang basah apa yang sedap. Kita tengok ke depan lagi. Kalau ada yang menarik, kita request kat itu. So, this is what we call wash material. 5 biji. Berapa biji? Babi. 5 biji. Lambatlah nak memilih pula dah. Kau tak pandai tengok pun. Ni kuning. Dia kecil. Nah, ni besar. So, kita pergi timbang dulu. Berapa, bos? Okey. Sudah buka puasa? Sudah. Kenyang? Apa you makan? Makan ini Apa? nasi. Nasi apa? Nasi goreng. Nasi goreng je buka? Aduh, tak ada kenyang lah. Thank you. So, kita ada belut. Belut ni kalau korang tahu ikan yang ada dalam seluar, guys. Ini bukan belut, guys. Ini Gatal. Tak malu. Kita ada ketam. My favourite thing in the world. Wah, you so good. Kita ada ikan. Tilapia, nak mampus. Kita ada widat. Kacau orang. Semua nak ambil udang. So, saya pun berjalan. Saya ternampak Jom. Apa ni? Yes, I found it, guys. I found it. This is so good. Kita ambil satu. Pegang. Kita ambil yang besar-besar. Okay. Nah, Hei, untuk apa ni? simpan je. Lidah. Oh, nak ke? Nak. Nanti masak. Nanti. Perut tak payahlah. Jom. No. Jom. Bye. Bye, Dad. So guys, saya baru jalan and then Risma hilang, guys. Korang nampak lah dia kat mana? Dia memang betul lah perangai dia.
Sekarang aku berseorang diri. Oh, I see her. Kau, aku cari kau. Dah. Sorry, Uncle. Dah. Uncle buat. Pandai mengadu. Sejuk. Gang. Sejuk. No! Cakap no! No! Tunjuk uncle. Tidak tengok dulu. Tengok dulu. Mana minta dah? Which one? Tunjuk. Mana? Ni ke tak makan? Wah. Wow. Semua? Sikit je. Setengah. Setengah lah. Okay. So, Putra request Sagu gula Melaka. Let's go. sagu gula Melaka. Sekarang ni awak kena cari susu. Mama nak susu. Didi nak susu tak? Gotol. Kita ambil Nak susu pisang. Kita ambil satu. Susu pisang. Kita nak ambil tajam lah. Susu pisang. Satu. Kita ambil delima. Yes. I nak tahu bergedilak. Apa gede? Apa lagi nak? Pukul isteri bye. Nanti kena valuation tak ada post lagi. Sesum tapi suka ni. Putra memang kuat cekik guys. Jokes orang dah kahwin guys. Yang mana belum kahwin? Sila kahwin. Mana susu dia? Pampers. Pergi tanya orang kan? Ada bunyi dengan beras. Beza air dengan beras. Beras banyak, air satu je untuk you. Salah. Maksud? Beras dimakan jadi gigi. Terah. Dia letak. Aku dah je saja aku. Tak, dia baca beras habis. Ni best solusinya. Sinilah ke sini. Ke sini. Cepat. Mana orang tengok? Tak ada orang tengok. Mana beras mak aku masak tu? Beras cap rambutan. Cap rambutan. Ini terima RM50. RM50. Tak mahal. Mak aku masak RM50 juga. Taklah. Kalau you belanja untuk mama, murah rezeki. Kita jangan jadi orang yang dekut. Wow. Nak? Dah. We only have 1 hour and 2 series. Because our business works with Mau. Thank you. Ini apa? White pepper. Anak. Tu apa ni? Rosemary for my. No. I'm eating stick. What this? Apa what we call? What? Onion. Apa ni? Wow, we have. See? Masuk mulut. Kau ni kenapa? Wah. So, betul I punya tekaan.
Jom. Ya, kawan ya. Okay, Kak. So, I punya teka betul? Saya kena bayar kali betul. Suka. Dah. Wih. Jangan. Ahmad, si Raya. Tahu sekali. Sekarang kita tengah buat goreng fries untuk Putra. Sebelum live makan dulu. Hey. Ayo. Bye. Wake the fuck up. Shut your business up. Okay, hi guys. So sekarang ni sebabkan Putra request nak makan sagu gula Melaka. Malam-malam buta suruh aku buat sagu gula Melaka. Nasib baik hati ni, sayang cinta ni, saya buat. So first, kenapa dia semua beli warna hijau? Sebab warna pink tak ada. Kalau ada aku beli warna pink. Kita kena beli dua. Kita kena buat dua. Sebab kalau satu sikit sangat, tapi kalau dua banyak sangat. Tapi tak apalah, kita buat je lah dua. So kita boleh makan sampai besok. Sampai makan lah terus kita muntah. So kalau masak sagu gula Melaka ni, memang korang kena gaul, tak boleh stop. Sebab ya, macam tu lah, memang kena gaul je, tak boleh stop. So kita kena gaul. And api harus perlahan. Sekarang kita nak tapis, so kita kena asingkan dulu. Okay guys, so sekarang ni kita kena tapis dulu. Kita kena cuci, sebab kalau tak cuci dia jadi melekat macam ni. Tapi kalau kita cuci nanti dia jadi macam ni. Dia akan jadi cantik macam ni, satu-satu. So bila makan tu cantik dan sedap. Berulang-ulang kali guys, tu peluh saya. Berulang-ulang kali. Okay guys, so sekarang ni kita nak buat dia punya kuah. Dia punya susu. So kita nak buat dia punya susu. Kita buka dulu susu. Kita pakai susu cair. Next kita nak buat gula Melaka. Sama saya baru balik daripada live. Wadidaw. Go wadidaw. Betul? Nak payah. Ni. Salah. Hey. Oh my god. Apa ni? Sagu gula Melaka, motherfucker. Sagu gula Melaka. I need to cut my freaking damn sugar. And now you make all sweet. Oh my god. Okay, we postpone cut sugar tomorrow. Masak Brazil. Mana Street ni gula Leon. Melaka dah? Kau nak rasa sekarang? Yes, of course. Bro JD, you already teach me how to cook a steak. So I buy Brazil Strip Leon. Nampak rasa ni je kan? So I'm gonna cook and taste
Is it same as you cook or not? Okay, bro. JD, Nah, not same. set your bitch ass up, bro. Shut your bitch up. This you. Bro, JD dia orang suka bro kalau aku cakap benda tu. Aku tak tahu kenapa. Tak apa ke? Apa ni? Masak sambil rambut macam ni, tak apa kan? Tak apa kan? Masak sambil rambut macam ni. Oi. Mana bawang putih kan? Cepat. Cepat aku beritahu masak. Aku mamak pula lapar. Tanam. Chef! Dia apa dia? Dia. Ha? Boleh. Baik jaga. Aku belum apa dia buat. Ma. Putra Abdullah today he makes cake for Ammu Kamal. I think for testing Ammu Kamal will eat more for the testing. So better you don't make like this live Ha? live one. Tak tak, ni semua buat video ke? No. I mean normally why don't you do like that one? Buat kan? Yeah, you live bayar. Tak payah. Okay. Oh, fuck man. How like this live? Butter. Dia cakap kena rest dulu ke ni? Apa dia? Dia kata kalau pasal stick kena restkan dia dulu. Kena cakap puji. Boys. Live. Fuck man. Wah, you buat muka kat ayah. Rasa. Dia buat muka. Aku rasa. Dia buat muka. Hari tu aku rasa lain ni aku rasa tu. Oh my god. Cancel. Swing out. Kau macam sini. Ini bukan ini chewing gum. Guys, korang makan chewing gum. Berketuk kepala dah. Kenapa macam singgam? Selalu sibuk ke? Selalu sibuk okey. Cantik sikit kan? أشوف هات سكة أنا get my gigi class. Tak pada keras lagi ke? Bodoh tak. Kau kata dia boleh keluar? Kau dengar macam orang tu. Dia semua dalam daging yang betul. Tak, jadi minggu itu satu lagi tu tak. Grocery yang selalu beli daging tu memang tak keras. Macam ni tu, tadi dah minggu sebab aku baca stadium yang selalu dimakan. Yang lagi saya nampak apa? Stillion. Stadium ni kita dengan nama sama kita beli je. Tak rasa sama. Tapi ni kena old school. Biasa nak nampak dah tak nangis. Mana dia? Mana dia? Manis tak? Okey. Kena letak ais, nak ais. Ya. Tapi kalau sejuk memang sedap. Kan? Tak payah. Bye. Ha? Yang I rasa sekejap. You makan banyak ke Tam? Dalam Satu ekor lah. suami sebab kita kena dengan cukup suami, kita tak apalah ada tiket masuk syurga. Betul tak Rania? Betul. Tapi kalau dia tak ada suami macam mana? Ha? Tapi kalau dia tak ada suami macam mana? Tak ada suami kena patuhi mak abang. Okey. Guys, sekarang ni kita dah goreng, dah tumis bahan-bahan untuk sambal belacan. Sekarang kita nak buat masuk ketam.
Sini, kali 3 sini. Hai guys. So sekarang ni jam menunjukkan pukul 3. Kita baru send Amor Kamal settle dia punya pinggang, sakit pinggang. So saya hantar dia buat pinggang dia. Sebab saya pun ada mengalami sakit pinggang yang udah lama. So saya tahulah mana tempat yang perlu dibuat, mana itu, mana ini kan. So saya hantar dia. Sekarang dia kena beli ayam dan ikan sebab semalam kita lupa. Kita dah beli tapi kita lupa nak ambil. Tertinggal. So kita pasal beli ayam dan ikan yang baru. Ya, kita beli ayam 3 ekor, ikan 3 ekor. Cuma nak 3 ekor ambil. Buat. Kita ambil yang besar ke yang kecil? So kita makan Mama, Baba, Amor, Rania, Putra, Rizal, Mamat, Putri, Hidayah, Ai. Semua orang. Afiq, Daisy. So we must take this size. Kalau this size, aku seorang makan. With this size. Wow, so big. One plastic dah tak buat lah. Okay, kita take smaller sikit lah. Timbang siang. Okay. Ya. Macam mana tak potong? Dah. Dulu saya Berapa lama dah kerja cashier? boleh tak? Pegang sikit. Berapa lama dah kerja cashier? 2 tahun setengah. 3 tahun setengah? Saya cashier di JDP. So, saya mencuba lagi hari ni dengan rib eye semalam. Sterlion tak jadi. Semalam sterlion tanah liat? Wow. You hina. No, you the texture. Hina makanan. Faham? Lepas ni I jujur sayang Oh, macam tu. Kacak lagi, kacak. I tak cakap habis lagi. The taste is good, but the texture of the meat yang keras. Lambatlah cashier ni. Barang kau kena keluarkan selalu. Bukan cashier kena ambil satu-satu. Mana ada? Siap RM74 kau tak makan siap Kau ambil besar-besar bas semua. Siakap RM74 3 ekor. Besar-besar bas semua kau ambil. Sekejap aku call Abang Afiq tu. So campur dengan semalam 7,900. It's okay. Murah rezeki Didi. Sekejap. Hello. Ya. Hari ni buka mana? Tak tahu lagi. Kenapa? Bukalah rumah. Rizman masak siakap 3 ekor dengan tahu bergedil. Weh, ngam baik tahu bergedil. Ini mesti bayar. Okay. Ngam baik. Abang call Kak Izzy. Abang mana cakap? Abang Kak Izzy dah, kita orang dah hampir nak menajuk lagi. Betul dia tu dah masuk beyond 5 dah. Okay. Okay, macam mana cakap dengan Kak Izzy. Okay, bye. Bye. Salam. Hai semua. So, kita baru balik daripada shopping lagi sekali sebab semalam ada barang yang tak sempat beli. So, sekarang ni saya nak buat tahu bergedil. So, jom. So, first bahan yang kita kena ada adalah kentang. Sebab kita dah kesudukan masa, so kita kena cepat. Sekarang ni dah pukul 4.43. By pukul 7 saya dah kena siap semua dah. So kita nak rebus kentang dulu.
Okay, kita dah masukkan kentang dalam tu. Kita nak buat part paling renyah sekali. Gunting and buang isi tahu dekat dalam ni. Sekarang kita kena potong macam ni. Macam ni. Lepas tu keluarkan isi dekat dalam. So, kita dah asingkan. Ini semua kulit tahu, ini isi tahu. Isi tahu ni kita tak pakai. Dah siap. Puasa-puasa ni mengajarkan kita erti kesabaran. So, kita ini tips dan hack cepat kopek bawang Kau tak payah kopek satu persatu, kau ketuk kalau ada yang keras tak kepala dia kau buang. Dah. Walaupun bentuk dia kemek tapi masuk perut juga. Okey? Bukan menjagamu. Siap siang dah siap masukkan halia semua dalam ni, serai semua. So jom kita rebus. Cepat saya sepisah sap. Wah. Macam besar je potongnya. Tengok. Macam besar. Memang besar. Jangan besar cakap. Pedih mata pertemuan. Dia je. Bawang putih nak banyak? So ni kita nak buat ikan tiga rasa. Kita nak lumur kunyit, garam semua. Kita goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Api yang panas. Muat ke tak ni? Macam tak muat. Wah. Ni sinar rumah saya tahu. Okay. Baru masa kata sedap. Sambil tu cakap masa dari hati, masa awet iman. So Ahmad Aslam ni cakap Bismillahirrahmanirrahim sedap. Sedap tak masa cakap Bismillahirrahmanirrahim tak? Ha? Sedap. Masa kerupuk. Watop lu top top kau balik, wakop lu kop kop kau balik, watop lu top top wali top top wali top top kau balik. Tiga semua macam ni orang. Tahu bergedil dengan sambal kicap untuk easy. Jangan. Now we speak Arabic. Guys, bonus round. 3,000 ringgit. 21 tahun saya jaga dia. Salah tekan. Sabar. Tengok guys. Salah tekan. Okey. Si Baba merajuk Ba. Ba merajuk Ba. Nah, astagfirullahalazim. Sabar. Salah tekan. Sekarang I tak nak anak saya tolong. Saya nak orang lain tolong. Salah tekan. Belajar. Ush. Semayang. Astagfirullah.